Okey, ya. Mak Semah ni kalau boleh hari-hari dia nak buat kuih. Tapi kena tahu tau, dia buat kuih ni untuk siapa? Bukan untuk jual sangat pun. Untuk siapa agaknya, Mak? Untuk makan. Untuk siapa yang makan? Siapa yang makan pun kan? Ambil manusia lah. Tunjuk. Takkan banyak pula makan. Dapat dua Kalau Kak Umi tak dapat lagi kan? Belum. Maknanya Kak Umi bawah sikit daripada dulu. Bukan bawah sikit, bawah banyak aku ni. Kata dia kurang lah. Catat ai bawah. Kata betul. Ha, ini catat dua terus dapat ni. InsyaAllah. Kau dapat ni? Sedapnya. Tak dapat kan? Rasa pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dua je boleh. Kau dapat? Ini panggil untuk datang. Buat dia. Oh, catat mu up lagi. Aku lah kata tinggi. Kasta, Ibrahim. Oh. Oh, dapat lah. Wow. Kata apa? Tak ada siapa yang aku kesayangan. Wah. Ada mak, tak apa mak. Tergelik kaki yang ni. You know, I know. Garing ni sedap ni. Ha. Kau dah dapat dua, kau makan lagi ni. Kau ni. Buy one free one. Satu kat rumah tau ni. Ha, nampak? Dia buat. Ha. Rumah, Ya. Dia simpan dalam bilik kau. Ah.